Kerana kalau tak ada benda yang nak baik, jangan komen apa langsung sekalipun. Tuan-puan, ibu ayah tengok kalau kita dengan seseorang, kita ada perkataan yang kita tak mampu nak cakap. Ada perkataan yang tak mampu kita nak ungkapkan bila di hadapan seseorang. Tapi di media sosial, seseorang boleh ungkapkan satu perkara yang dia takkan ungkapkan kalau dia berdepan. Yang kalau saya berdepan dengan dia, dia takkan cakap macam tu. Tapi dia mampu untuk tulis. Maknanya hari ini ungkapan itu telah perlu juga diterjemahkan, termasuk dengan apa sahaja yang kita tulis di media sosial. Kerana kalau kita tak ada benda yang nak komen, lebih baik tak payah komen lah. Kalau kita komen, sebab kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan lagi bertambah kemarahan, lagi orang bergaduh, ini adalah termasuk dalam hadis ini mengucapkan kebaikan atau menghentikan sahaja perkara yang tidak elok. Kerana kalau tak ada benda yang nak baik, jangan komen apa langsung sekalipun, kerana itu akan lebih membawa kepada kebinasaan. Itu yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut. Asas kepada hubungan sesama kita adalah menjaga mulut.